Nama saya Adlin Afika, anak saudara pengantin lelaki yang saya panggil Mawang Alif. Hari ini saya berdiri di sini dengan hati yang penuh rasa syukur dan emosi setelah menyaksikan Mamang sah bergelar suami kepada wanita pilihannya, Bibik Syafiqah. Sebagai pembuka kata daripada adik, buat Mamang dan Bibik, selamat pengantin baru. Mamang, kalau adik nak ceritakan betapa bermaknanya Mamang dalam hidup adik, memang takkan cukup dengan kata-kata. Sejak kecil, Mamang sentiasa ada memanjakan adik, mengambil berat tentang makan minum, pelajaran dan setia mendengar setiap cerita adik. Mamang tidak pernah gagal untuk memberikan adik apa saja yang adik mahukan up till this point. I remember saying to you, Mamang, kalau Mamang nak kahwin lepas adik habis A-level tau. Nanti adik tak boleh fokus belajar. And though it was a joke, I was touched when you asked when will I end my A-levels, because it was then that I realised the word no is something you have never said to me before. And that you have always pampered me and always make me feel heard and seen. Adik sangat bersyukur kerana tidak semua orang dikurniakan seorang pakcik sepenyayang Mamang yang menjaga dan memanjakan adik bagai menatang minyak yang penuh. Satu kenangan yang sampai hari ini adik simpan kemas dalam hati ialah masa adik mengambil keputusan PSLE. I messaged you and told you that I was scared and nervous to collect my results. And your reply was simple. All the best, adik. Whatever your results are, you will always be my princess. Short but very impactful. Mungkin bagi Mamang itu hanya kata-kata biasa, tapi bagi adik, itu adalah sesuatu yang adik pegang sampai hari ini. Setiap kali adik takut, O-level, A-level, sampai sini, university, kata-kata itu sentiasa bermain di fikiran adik. Ia mengingatkan adik bahawa ada seseorang yang menyayangi adik tanpa syarat, tanpa bergantung pada apa-apa keputusan. Mamang mungkin tidak selalu mengucapkan I love you, tapi setiap perbuatan Mamang sudah cukup buat adik rasa disayangi. Susah untuk adik jelaskan kenapa Mamang begitu bermakna, tapi kalau perlu diringkaskan, Mamanglah yang ajar adik erti cinta yang sebenar. Cinta yang tak perlu dilafazkan, tapi sentiasa terasa melalui perbuatan. And now, you are my blueprint of how my future partner should be, should act, and should make me feel. Dan hari ini, bila adik lihat Mamang berdiri sebagai seorang suami, hati adik penuh dengan rasa bangga dan bahagia. Sebab adik tahu, kasih sayang yang selama ini Mamang berikan, kini ada seseorang yang akan menerimanya sepenuhnya. Mamang, walaupun tanggungjawab Mamang bertambah, adik mohon satu saja. Jangan berhenti menjadi Mamang adik. Selepas ayah dan abang, Mamanglah lelaki yang adik paling sayang. Adik masih perlukan Mamang untuk dengar cerita, beri nasihat dan ada untuk adik. Dalam hidup adik, Mamang bukan sekadar pakcik, tapi seseorang yang sentiasa buat adik rasa dihargai dan disayangi. Terima kasih Mamang untuk segalanya. Untuk Bibik Syafiqah, tahniah kerana memilih Mamang sebagai suami. Sejujurnya sebelum ni adik selalu tertanya, siapakah wanita yang berjaya memiliki hati Mamang? Nah, hari ini adik nampak sendiri jawapannya. Bik, seorang lelaki yang baik adalah lelaki yang menjaga dan menghormati wanita dengan penuh kasih. Dan Mamang is someone that's like that. Dan Bibik pula adalah wanita yang berjaya membuka hati Mamang untuk menerima cinta. And I really hope that you enjoy growing old with his love as much as I have enjoyed growing up with his. Adik sangat bahagia untuk kalian berdua dan adik doakan agar cinta ini sentiasa diberkati, sentiasa dipelihara dan kekal hingga ke jannah. Akhir sekali, adik sayang Mamang more than you know, more than I will ever show. And just like how you said that I will always be your princess, Mamang, you will always be my darling. Selamat pengantin baru. Okey, tepuk tangan kita yang berhormat.